Yang paling saya bimbang sekali, isu di sesi minyak tak melibatkan banyak sangat kuantiti dia. Yang paling saya bimbang sekali isu penyelundupan melalui laut dengan bot-bot. Sebab bot ni nilai dia besar, tangki dia besar. Yang ni kita bimbang. Sebab apa tu, untuk makluman semua, subsidi untuk nelayan kita di Kelantan ni, harga diesel RM1.65. RM1.65 berbanding RM6.70 kita. Maknanya RM5 beza dia. Maknanya apa maksud dia tu? Mesti ada peluang, dia akan ambil peluang. Pada aku pergi laut, ambil ikan payah-payah, bagi aku jual minyak dia tak. Untung lagi pada pergi ambil ikan tengah laut dengan gelombang, dengan mabuk, dengan apa. Betul? Itu kita bimbang. Dia punya subsidi sangat rendah, sampai RM5 beza. Kalau RM5 kali dengan 10,000 liter, mana? Baik aku jual minyak pada aku tak ikan. Belum tu lagi ikan dapat banyak. Lagu tu. Kalau tidak RM5, RM4 lah kata. Tak, 10,000 liter. Dia orang banyak subsidi dia satu bot. Seminggu berapa puluh ribu dia dapat subsidi. Satu bot ikan. Saya peringatkan APMM dan juga Marine semalam untuk tingkatkan operasi dan juga risikan maklumat di jeti-jeti nelayan. Dan kita bimbang juga dia transportnya selalu di laut. Gitu. Jadi pertingkatkan operasi. Kalau nak tengok ketirisan tadilah.